Apa yang akan jadi dekat badan kita bila lari 10 minit je? Jangan pandang rendah tau, walaupun larian tu 10 minit je. Jom saya kongsikan. Tapi sebelum tu, korang follow dulu akaun SMT Sport. Satu hari, satu ilmu bersama SMT Sport. Yang pertama, jantung kita akan pam darah lebih efisien. Badan kita akan mula sirkulasi darah dengan lebih baik. Kejap. Kalau korang nak beli kasut futsal, kasut bola dan kasut running, boleh datang ke SMT Sport Kuala Terengganu atau beli di TikTok Shop kami. Dapat free shipping dan ada voucher. Yang kedua, nafas jadi lebih dalam dan badan berpeluh. Paru-paru kita aktif, tanda badan kita bekerja. Yang ketiga, otak kita lepaskan hormon lega. Mood kita jadi naik, rasa stres pun release semuanya. So kepada korang yang mana berlari dalam masa 10 minit je, korang jangan rasa down. Itu adalah workout juga. Kalau korang suka dengan video ni, boleh like, komen dan share kepada rakan-rakan korang.